Semayang sunat pakai kain pelekat saja, tak pakai baju. Hukumnya auratul rajuli fi solah baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki ketika solat pusat sampai ke lutut. Mana kalau mu pakai kain pelekat, kain sarung, kain guni, kain apa pun, tutup dah pusat sampai ke lutut, sah. Tapi perbuatan kamu makruh jika ada baju. Kerana sunnah Nabi pakaian yang paling baik ketika solat. Faham? Kalau baju tu kita ada 3 lah. 50, 50, 100. Hak 100 afdal wak semayang. Kerana Nabi pernah kata ahsanuhu, yang paling apa benda, ahsanu siyaba, yang paling benda, yang paling cantik pakaian untuk solat. Okey, hak paling lawa sekali. Jadi kalau kita tak ada baju kerana miskin, maka tidak berbaju kita solat itu harus. Baju ada, cuma dah uti bahasa. Bila nak mayang, tak ada baju. Cik dah pakai baju, pergi jumpa ayat kali. Betul tak? Pandai pakai baju lawa.